Kerja pun tak larat dah. Belum ni lepas nak suruh pencen umur 65 apa ni. Lah senanglah saya nak berbicara dengan hang lajak terus 80. Hak keluar universiti ni hang duduk di rumah Ustaz. Tunggu pokok ni pencen tu. Elok dah 58 dulu, gagah pi 60 tu elok dah. Umur 60 ni bila pencen, nak kata tua sangat pun tak, nak kata muda sangat pun tak. Umur tu pun penyakit pun tak apa nak banyak lagi. Kira boleh pencen, boleh mai buat ibadat, boleh cantik dah. Yang nak pi gagah 65 ni pasal apa? Lepas tu kita nak cerita tentang pengangguran. Jumlah pengangguran budak-budak yang habis mengaji tak ada kerja dah dia yang nu pun tak mau nak berhenti. 65 Pak Long bayang tengok Pak Long dia duduk bilang ubat dia kat atas meja pen pun tak apa nak ada dah. Kederat pun tak apa nak banyak. Orang tua ni. Hak dia banyak dua, akal dengan perangai. Allah. Akal jenuh, perangai pun jenuh. Bini tanya nak makan apa abang? Hari ni duduk teringin nak makan pajeri terung pun. Dia kata, akal. Bini dia kata, abang kita pergi beli boleh kot no, tak padan nak masak kita dua ada. Aku nak hang masak sedap. Akal. Tu akal. Tapi ni pajeri itu kalau boleh nak aku nak pajeri terung. Akal. Kuah tu pula jangan duk lebih sangat, agak-agak tenggelam terung sudah. Jenuh sukat bini tu nak buat kuah. Akal dengan dia tu ni perangai. Perangai mebay nak buat satu, mebay ni nak buat satu. Kita ni Pak Long dia mai bukannya larat sangat. Pak Long nak baca Quran sehari sejui saya nak tengok Pak Long larat, tak larat dah dengan larat. Muda tak buat tambah tua. Tapi Pak Long buat yang dah cantiknya ni lagu mana Pak Long? Yang Nabi suruh kita buat ni walaupun sikit, tak banyak. Pak Long baca, habis semayang, setengah muka. Jangan baca semuka. Habis pula semayang, setengah muka. Habis pula semayang, setengah muka. Benda tu berterusan. Yang ni yang Nabi nak, istiqamah di dalam amalan, kata Nabi.